5 sebab kenapa Ena selalu sangat kunyah Wagyu dekat Pok Baik ni. Sebelum tu, save video ni dulu, okey? Inilah dia Wagyu Yakiniku. Okey, dia ada 4 outlet tau dekat Malaysia ni. Dan yang Ena kunyah ni outlet dia dekat IUI Putrajaya. Sebabnya dekat sini yang paling dekat dengan Banting. First of all, sini je satu-satunya pok kunyah Wagyu di Malaysia ni yang ada 26 jenis potongan Wagyu tau. Macam yang Ena kunyah ni, Premium Yakiniku Combo Set. Untuk set premium ni, dia bagi bahagian atas lembu Wagyu ni tau. Dia ada 8 jenis potongan dan kalau korang nak rasa perbezaan dia, korang ikut je turutan macam yang Ena tunjuk ni. Selain tu, dalam set ni ada chawanmushi, gyoza, California maki, ada chicken tart, waffle salad, kimchi pickle dan miso soup. Sos pula ada 3 jenis dan kalau habis korang boleh refill tau. Yang keduanya, kualiti Wagyu dekat sini memang betul-betul trusted sebabnya my direct daripada negara matahari terbit. Yang penting daging dia dijamin halal. Yang ketiga, Ena suka suasana dia yang cantik dan eksklusif. So bagi korang yang suka suasana yang eksklusif macam ni, nak kunyah Wagyu, mai di sini, okey? Yang keempat, makanan ala carte dekat sini memang sedap-sedap weh. So nak lagi maram, Ena akan tambah yang ini atau yang ini atau yang ini. Serius, korang kena cuba lagi-lagi yang ramen ni. Dan yang kelima, bagi Ena lah kan, harga kat sini sangat berpatutan dengan kualiti Wagyunya tau. So Wagyu hunter kat luar sana, jom mampir sini. Memang marem weh.